Berita boom hari ini. Pelakon Nadia Bryan tampil menepis dakwaan segelintir pihak yang mendakwa hubungannya dengan Nedim Nazri terjalin kerana faktor harta. Nadia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan disifatkan sebagai tidak berasas. Menurutnya, sebelum mengenali Nedim, dia sudah berdikari serta mampu menyara kehidupan sendiri dan keluarga tanpa bergantung kepada sesiapa. Nadia menjelaskan dia bukan individu yang mengejar kehidupan mewah atau kemewahan berlebihan seperti yang sering diperkatakan. Baginya, hubungan yang dibina adalah atas dasar keikhlasan dan keserasian, bukannya material semata-mata. Tambah Nadia, dia selesa berada di samping Nedim kerana kepribadian dan nilai yang ada pada lelaki itu. Hubungan mereka juga mendapat restu kedua-dua belah keluarga.